Ini ada satu berita tergempar dan satu berita yang boleh membuatkan kita menyirap dan naik angin juga. Sebelum saya teruskan berita ni, cuba korang bayangkan macam ni lah. Korang ada duit sikit nak sumbangkan dengan penuh harapan dan jiwa yang murni untuk membantu rakyat Syria. Rupa-rupanya masuk kat akaun peribadi orang dalam NGO. SPRM baru-baru ni telah membongkar skandal penyelewengan dana 26 juta ringgit oleh NGO yang kononnya buat misi kemanusiaan. Siapa yang terlibat guys? Yang terlibat ni pula orang-orang kuat dalaman NGO tu sendiri. Bahkan tetapi semak punya semak, cek punya cek, last-last diketahui bahawa diorang ni dah menjalankan aktiviti ni senyap-senyap sejak tahun 2015 lagi. So modus operandi diorang ni memang licik lah. Mula-mula kutip derma untuk projek macam nak buat telaga ataupun bantuan kecemasan dekat Syria. Tapi bila projek tu dikatakan telah siap, lebihan bajet itu dilesapkan perlahan-lahan. Duit itu dialihkan ke akaun peribadi, kononnya untuk urusan pentadbiran lah. Lagi satu perkara yang kita tengok, pelik betul lah. Duit itu pun digunakan oleh NGO itu sendiri untuk bagi pinjaman dalaman kepada staf diorang sendiri. So kalau staf tak bayar ni macam mana? So pinjam tak payah bayar ke macam mana ni? Bahkan tetapi tahniah kepada SPRM kerana telah bertindak pantas menyita aset bernilai lebih 8 juta ringgit termasuk wang tunai lebih 1 juta ringgit, barang kemas 100,000, akaun kripto 650,000 dan 4 buah rumah bernilai 1.4 juta. Engkau ada nak beli rumah satu pun sekarang ni kita tercungap-cungap kau. SPRM juga membekukan 14 akaun bank bernilai 5 juta ringgit untuk siasatan lanjut dan kes ini disiasat di bawah Seksyen 409 Kanun Keseksaan yang merupakan satu kes pecah amanah yang serius dan boleh membawa kepada hukuman berat. Bahkan tetapi yang agak menyedihkan, bila kes macam ni meletup, korang bayangkan NGO yang betul-betul jujur nak buat kerja pun boleh tempias tau. Orang awam pun akan jadi lebih skeptikal, takut duit yang diorang dermakan tu tak sampai ke tempat yang sepatutnya. Sebab dekat Malaysia ni, NGO suka-suka hati je boleh kutip derma. Adakah dah sampai masanya untuk kita ubah benda ni? Share pandangan korang, letak dekat ruangan komen guys.